Hari ni aku nak bagi korang satu tip. Andai kata check light kereta korang naik, apa yang korang kena buat? Adakah itu berbahaya ataupun itu tak berbahaya guys? First kali korang kena tahu guys, apa simbol-simbol check light yang ada dekat kereta korang. Contoh yang korang tengah tengok sekarang ni adalah check light, traction control dan juga steering control guys. So apa problem dia kat sini adalah sebab aku tukar steering Momo dulu, and then apa yang berlaku bila aku tukar steering tu, aku ikat terlalu ketat bahagian dog spring dia guys. So menyebabkan dia punya check light naik guys. Akan tetapi bila berlaku macam ni, apa yang korang perlu buat? Korang jangan takut, korang kena ada OBD scanner ni guys. Yang pertama sekali, apa yang korang dapat? Macam biasalah, buku manual. Buku manual ni sebab aku dah biasa gunakan dia, so ini kita tak pakai, kita buang. So apa yang korang dapat? Korang akan dapat kabel OBD macam ni, and then korang akan dapat dia punya ni lah, mesin dia guys. Untuk kereta Azia, tak kisahlah Azia ke Toyota ke, selalunya OBD dia akan duduk dekat bahagian sini guys. Nampak ni? Mana-mana? Ni. Ini adalah OBD soket tu. So soket yang tadi tu korang just cocok dekat sini. Tapi kalau Honda selalunya duduk dekat sini guys. Berbalik pada soalan kita yang mula-mula sekali guys, kalau simbol-simbol ni naik, macam mana akan berlaku guys? Contohnya airbag korang tiba-tiba hidup. Korang kena tahu punca apa dia hidup guys. Contohnya airbag tu boleh datangkan daripada steering pun boleh, daripada seat pun boleh. Selalunya kereta-kereta baru, korang tukar seat, korang tak buat bypass, dia akan keluar dekat situ guys. Tapi kalau lambang teko tu yang keluar, korang kena double confirm dengan powerman korang guys. Korang jangan jadi kalau tahu, jangan tanya kawan-kawan korang, sebab kawan-kawan korang pun belum tahu lagi dia tahu benda tu. Benda-benda macam ni selalunya powerman je yang simpan. Tapi kalau korang nak simpan satu pun tak ada masalah guys. Sebabnya kita tak tahu lagi korang punya check light apa yang naik. Kita pakai ni, kita scan dia. Apa problem dia guys? Okay guys, bila kita dah sambung dengan OBD, dia akan menyala macam ni lah. So apa yang kita perlukan adalah, kalau korang takut, korang boleh baca dulu read description. Itu adalah contoh. Kalau korang tak tahu apa-apa, korang tak ada usik apa-apa, korang kena read dulu. Tapi macam kes aku ni, korang just delete balik je check light tu guys. First sekali, kalau korang nak delete something dekat kereta korang, korang kena matikan enjin dulu guys. Matikan enjin, korang just hidupkan dia punya ACC saja. Tak payah hidup enjin pun. Lepas tu baru korang cocok OBD ni guys. Settle. Bila korang dah siap clearkan kod dia, korang just cabut je balik guys benda ni. Ni cabut. Dia dah settle, buang tepi, and then bismillah. Okay, tengok. Hilang guys. Dah hilang guys. Actually banyak lagi function-function yang aku belum tunjuk dekat korang. Kalau korang nak tahu, korang tekan link kat bawah dulu. Nanti aku ajar apa lagi function-function yang menarik untuk OBD scanner ni guys. Bye guys.